Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nurul Azwani dari Unit Media PSTH ingin membawakan edisi hari ini pada 23 Mei 2025. Hari ini Sekolah Kebangsaan Macang Bubu akan mengadakan majlis sambutan Hari Guru bagi tahun 2025. Majlis ini berlangsung daripada pukul 8 pagi sehingga 12.30 hari bertempat di SMK Macang Bubuk. Hari Guru bukan sekadar sambutan tetapi penghargaan atas pengorbanan dan keikhlasan cikgu dalam mendidik anak bangsa. Di sebalik kejayaan pelajar, berdirilah seorang guru yang tidak pernah lelah memberi ilmu. Jom sama-sama kita saksikan liputan yang telah kami sediakan. Berjanji tidak memimpin putra-putri negara kita. Ada cerita panduan hidup kami semua. Dengan sebutir kabut dan segunung harapan, kau tulis masa depan. Dengan ini Parekraf mendukung terus cita-cita kami. Tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Amat bertepatan dengan peranan guru sebagai penolong masa depan negara. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan amat bertepatan dengan peranan guru masa kini. Guru bukan sahaja mengajar tetapi juga menjadi inspirasi, motivator. Kami tak persiakan apa yang dijanji, berjanji tetap. Terima kasih cikgu atas segala kasih sayang, segala ilmu dan tujuh ajar. Selamat Hari Guru, jasamu dikenang, namamu tersemat di hati kami selamanya. Sekian sahaja liputan pada hari ini. Dapatkan perkembangan terkini dan sahih sepanjang masa melalui saluran TV PSTH. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.